iPad kau ni? Kau beli kat mana ni? Aku beli online weh. Ni iPad apa ni? Ni iPad Zen 11. Aku nak tengok kat TikTok lah. Boleh try lah weh tengok. Yang macam ni. Kau beli harga berapa ni? Macam 400 macam murah je. Aku beli harga 1000 lebih weh. Biar betul ni. Aku rasa promo kot, aku nak beli lah. Macam tipu je ni weh. Tak Aku adalah, rasa. nampak ni harga kat bawah ni 1600, sekarang ni 400. Tapi baik kau check dulu betul-betul. Nanti kau kena tipu nanti. Aku nak try check orang ni lah. Thousand years later. Okay semua, assignment 2 nanti submission dia week 8. Kalau ada apa-apa yang korang nak tanya dekat madam, boleh contact terus. Okay, madam. Weh, iPad yang aku beli ni tak sampai-sampai lagi. Aku dah bayar tapi dah bagi alamat dia tak ada kunci aku bagi nombor tracking. Cuba kau minta dekat seller tu. Minta. Okay, aku cakap seller tu kejap. Susah. Aku dah check dia weh, tapi one tick lah. Cuba tengok ni. Pembayaran pun aku dah buat. Ni receipt dia. Betul ke seller yang kau beli ni trusted ke? Apa jadi Aku beli iPad macam ni 400 je, tapi tak dapat nombor tracking pun. Tapi jualan dia banyak, 1000 lebih. Cuba kau tengok ni. Kau rasa ni betul ke seller ni? Betul. Aku dah dapat QR dia, aku dah bayar. Aku yakin ni betul seller. Tapi sekarang ni beli mana? Saya cek kat TikTok, lepas tu dia bagi link ke WhatsApp tu yang saya beli. Saya percaya dia betul. Ya ke? Tapi rasa tak betul ni. Rasa macam macet boleh ke? Boleh? Kita dia. Kita makan ni. Makan? Nak makan apa? Tak kisahlah, tapi nak yang dessert kot sebab aku stres lah weh. Kenapa pula kau stres? Aku beli barang tapi tak sampai-sampai sampai sekarang. Kau beli iPad Kau mana kau tahu ni? Apa kau suka tadi? iPad? Macam mana kau macam tahu je aku beli iPad ni? Tak, hari tu aku ada nampak iklan dekat TikTok pasal iPad. So aku macam tengok harga tu murah. Lepas tu aku macam aku nak beli weh. Tapi tu lah, aku macam tengok-tengok je sebab maybe aku tak ada duit kot nak beli. Weh, Raja, kau jumpa ke orang yang scam aku hari tu weh? Belum. Cuba tunjuk website dia tu. Tapi kan, hari tu kan, si Mai tu tiba-tiba borang dengan aku tapi dia tahu aku beli apa. You tahu tak nama seller kedai itu? Ataupun location? Yang ni. I check dulu ya. Saya tolong. A few moments later. Cakap. Aisyah, pasal aku dah sampai weh. Wah, kira macam mana kita buat video unboxing? Macam bukan iPad punya je. Aku rasa dia ada kotak ni je kot. Takkan betul aku tak iPad. Besar ni kau punya ni. Kan? Macam ni kot ni cakap. Ni macam tebal je iPad aku ni weh. Betul ke iPad kau ni? Macam ringan je. Berat lah ni. Ni buku tulis ni weh. Aku dah cakap. Mana aku tahu sebab 400 aku je tak nak. Ini buku ni, aku nak buat apa ni? Habis 400 aku terbang macam tu je. Oh penat je kau kumpul duit kan? Dah terbang macam tu je duit kau. Salah seller ni lah. Sepatutnya kau double check dulu. Lepas tu aku tanya betul ke seller yang kau beli tu. Tapi pembelian tinggi kat situ banyak. Nampak kotak iPad. Gambar Apple lagi. Tu sekarang kita nak buat apa ni? Aku rasa aku nak pergi jumpa Raja lah. Raja, saya dah sampai pasal saya. Tapi apa yang saya dapat buku nota. Bukan apa? Yang ni. Saya dapat ni je. Kotak pun tak sama yang macam dalam gambar. Sama lantai, saya cek nombor yang you bagi sekarang tu. Yang nombor tu macam pelajar universiti kita. Mana awak dapat tahu? Sebab saya cek, yang nombor tu pun nampak macam sama dengan nombor kawan you. Kalau macam tu kita kena buat aduan sekarang lah. Sebab dia dah makan duit saya 400 ni, membazir ni. Ya, you kena report polis. Sebab ni tak. Selamat petang puan, saya nak buat aduan yang saya kena scam dengan kawan saya sendiri. Apa ni barang yang saya sampai. Selamat petang. Boleh dulu. Nanti bagi detail dekat puan. Boleh? Okey, boleh. Terima kasih. Detail macam nombor telefon, semua kedai. So, awak memang dapat daripada TikTok lah. Korang dah tahu tak siapa yang scam you? Yang scam ni kawan saya sendiri. Macam mana you all dapat tahu? Kawan saya ni tolong carikan. Tak apa, jangan risau. Nanti kita akan cari detail lagi. Kita akan jumpa dia. Tangkapkan dia.
Sekarang pergi nak camp pada kau. Lepas ni kita akan tak kat dia. Dan kalau boleh kita akan hantar dia pergi counselling ke macam tu. Sikit macam Mai je tu. Mai. Wah, kau main iPad sampai 2 tu. Oh ya. Entah lah, aku baru beli hari tu. Banyak duit kau pun kau dapat duit banyak tu. Kau buat apa kat sini? Tak ada, aku baru habis discussion je ni dengan roommate aku. Kau nak balik ke? Aku nak balik dah. Minta je sudah tadi. Dapat nampak kau. Okay lah. Okay, bye bye. Okay, bye. Bye. Ni kau kan main satu kan? Kau scam aku ni kenapa ni? Kau tengok sekarang. Kau tengok. Ni kau kan ni kan? Kau terang kat aku sekarang. Apa masalah kau sekarang ni? Ini siapa kau cek ni? Bukan aku ni. Kau jangan sampai ikut polis. Tak, Kau tengok ni. Apa bukti kau yang nak cakap aku ni? Aku tengok tak apa-apa. Nampak tu Maizatul Azwar? Kau nampak ni nama kau ni Maizatul Azwar? Aku rasa ni semua tipu. Tak, kalau bukan kau, kenapa kau nak melenting sekarang ni? Aku cuma nak pertahankan diri aku je daripada fitnah. Tak kau ni saja fitnah aku kan? Kau jangan sampai ikut polis pasal kau ni. Report lah aku yang takut lah. Ya, aku call sekarang. Kau main duduk-duduk selamat petang. Ni Maizatul kan? Sorry saya dapat aduan yang Maizatul scam pelajar universiti guna yang iPad, beli iPad murah. Bukan, itu kan saya lah. Ni saya dapat aduan daripada semua pelajar. Sebahagian pelajar daripada universiti awak dan even kawan baik you juga dapat aduan daripada dia. Bukan saya tu cik, dia salah orang ni. Saya ada bukti jangan takut. Sekarang awak ikut saya pergi balas. Sebagai pengajaran, kita perlu semak latar belakang terlebih dahulu, jangan cepat percaya dan fikir sebelum membeli.